adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu. Gitu-gitu kan. Nak luar ni. Suruh satu apa nanti dah? Elok ada ni, satu dah ni. Satu belah-belah ya. Satu dah. Sakit ni. So now we're gonna light up the biggest mercon way. The biggest mercon. Ngajar ke tak ada goreng bihu yang kata orang tak buh babe putih royak. Tahu, ngor ang cego bro. Kau. Gila, main gila. Ai. Sorry. Hak ni hot siap dah. Ayam. Biarlah. Hot ni in the making. Dia nak dah ada. Mana lagi? Kamu tak ada tu. And then kuah kacang dengan sate. Tai mu ni. Hah? Mana hal? Oh aku ada mana? Akak mana? Mana mu lah. Daging. Luar semua daging. Tolong fitnah aku. Kau ada style mu. Style. Jai. Nak makan juga dia. Oh, le dia letih. Ni. Iyo ke jadi. Kenapa? Apa ni dah? Dah. Aku ni kawan rapat kau. Ada. Sayang kat kau dah. Kau pun tahu kan? Dengan honey star. Hati kita ni berbolak-balik. Okey aku. InsyaAllah Al-Fatihah. Orang maknanya Deniaya sedap bakal tanya siapa dia buat. Oh, dia kerja ni. Sampai sini sekarang. Ada bon atau baru dia. Dia dah bagi buat di jenayah. Dan SSC. Yang ni adik. Anu mana anu? Dapat ramai juga.
Saya. Limit umur apa limit umur ni? Tak ada limit. Photography session. Kami dari Warsan Tomek mengucapkan Pukul 3 kot. Letih panas nak tidur, lapar. Sedapnya duduk main kedai aircon. So basically pukul 3 sampai pukul 6 tadi aku tidur. Haikal pun tidur. Semua tidur sebab penat. So maybe that is all for Raya vlog for this year. Bye. Bekah ada. So this is Raya day 2. Masih lagi beraya di rumah sanak saudara. Makan-makan. To the second house. Ada ayam tak ada. Ada kat atas mari. ya, tahan. Oh. Udah ujung lah puasa.